Ni operasi, basic operasi. Kalau tambah tolak, bahagi darab kalau dia cross dari sama dengan dia jadi apa. Kalau tambah, bila dia cross sama dengan dia jadi tolak. Kalau dia tolak, dia cross, dia akan jadi tambah. Bahagi jadi darab. Darab jadi bahagi. Lepas tu contoh dia ni untuk operasi tambah. Kalau B tambah 3 sama dengan 0, kita nak nilai B kan. Kalau kita nak nilai B, B tinggal put depan. 3 ni yang cross pergi sana. 3 bila dia cross pergi sana, dia jadi tolak 3. B sama dengan 0 tolak 3 jadi negatif 3. So untuk operasi tolak, B tolak 5 sama dengan 0. Kita nak nilai B. So 5 ni yang akan cross pergi belakang kan. Bila dia cross, dia akan jadi tambah. Sebab dia tolak 5, dia akan jadi tambah 5. So B sama dengan 5. 5 ni dia adalah plus 5. Tapi kita tak tulis plus, kita tulis 5 je. Faham? So ni untuk kali pula. A, B sama dengan C. Kita nak nilai A. Aisyah tahu tak dia punya bentuk sebenar A, B ni macam mana? Bentuk asal dia adalah A darab B. So sama dengan C kan? Mana sama dengan C? Cepat. Bila A, kita nak nilai A, kita akan crosskan B. Crosskan B. B ni dia darab B. Bila dia cross, dia akan jadi bahagi B. Pandai. So A adalah C bahagi B per B. Untuk operasi bahagi pula, A per B sama dengan C. Kita nak nilai A. Bentuk asal A per B apa? A bahagi B sama dengan C. So kita nak nilai A, kita kena crosskan apa? Kita cross B pergi sana. Bila cross B, dia bahagi, dia akan jadi darab B. So A sama dengan C